strawberry kami pak naik ni. Bonjour, selamat datang ke Paris, bandar yang penuh sejarah. Kali ini Emu Channel membawa anda ke tempat-tempat menarik seperti Musée du Louvre yang adanya gambar Mona Lisa. Baik, kita saksikan. Tower dan juga Museum Louvre. Sekarang ni cuaca ada dah 15 Celsius seperti cuaca aircon. Dalam perjalanan ke Museum du Louvre, kita hampir tiba di Museum du Louvre. Terima kasih. Okey, sekarang kita nak masuk dalam Museum du Louvre. Mana saja kita tengah berjalan ke arah situ, dan sekejap lagi anda pun nampak Museum du Louvre. Depan tu adalah Museum du Louvre. Dia adalah macam piramid macam tu lah. Dalam piramid yang Museum du Louvre itu di bawah tanah. Hari ini memang ramai orang yang datang ke dalam Museum du Louvre. Dan kita dah masuk dalam Museum du Louvre. Kita nak tengok gambar Mona Lisa. Let's go. Kita seorang je kan dia buat tripod besar. Jangan malu. Dia buka dah. Cepatlah. Dah asalkan ada tiket. Alah, kita check tu yang mana. Tak bawa lah. Ni yang terima kasih kita check. Ada benda tak lepas, ada benda lepas. Forever you kita sampai sebelum ya. Kita nak ada pas ni nampak ni.
Abang Mona Lisa tau. Abang Melaka jatuh gambar dia. Mungkin lagi besar, ini lagi besar aku rasa. Lagi besar. Tak tahu lagi. Ha? Sekarang kita tengah nak beratur masuk anggar Mona Lisa. Memang nak cek tiket betul-betul sebab masa tu memang ramai orang nak masuk ke dalam apa, gambar Mona Lisa. Jadi memang agak lama kita nak tunggu beratur ni. Okey, sekarang kita dah berjaya masuk. Kita nak gambar Mona Lisa. Memang jauh daripada tempat tiket dalam museum tu nak ke dalam. Kat luar tu dah ada security check dan nak check bag apa semua. Sekarang ni ada lagi security check. Nak check apa? Nak check tiket. Baru dari situ kan dah sampai. Kita ni lagi berjalan lagi ke dalam pameran Mona Lisa. Cari hangat bagus. Ambil gambar juga sambil. Kita tengah nak bergerak masuk ke dalam ferry. Kita nak pusing kota Paris melalui jalan laut. Kita nak tengok macam mana rupa Eiffel Tower daripada atas ferry. Kita berada di dalam
di atas ferry tu lebih kurang setengah jam juga. Tapi memang cantik kita tengok lampu-lampu macam mana keadaan kota Paris ni di malam hari. Kita betul Eiffel Tower dah boleh jauh lagi. Sekarang kita dah sampai ke pelabuhan dah. Kalau tengok kita tengok setengah jam tu atas ferry tu memang cantik. Dan cuaca malam tu tidaklah begitu sejuk macam di Belgium, macam di Amsterdam. Cuaca ni sedap je, tak berapa sejuk, tak berapa panas. Jadi sesuai kalau nak berjalan waktu cuaca macam ni. Jadi kalau korang nak datang ke, boleh datang waktu musim bunga, saya cadangkan. Jadi sampai di sini sahaja video kali ini. Terima kasih semua. Jangan lupa like, subscribe, share dan follow Elmo Channel untuk anda mendapat video daripada Elmo Channel. Terima kasih. Sebab ini kita sedang bergerak menuju pulang semula ke London. Jadi jangan lupa kekal setia bersama Elmo Channel. Terima kasih.